Akhir podcast. Kita boleh menyampaikan berbagai topik-topik dalam bentuk kembali dalam IM Podcast. Okey, pada kali ini kita akan sembang sikit. Dalam IM Podcast ni sebenarnya boleh nak sembang seorang boleh. IM Podcast ataupun ada tetamu kita di studio. Okey. Tetamu kita pada kali ini Zam apa? Zamarul ke apa ke nama penuh? Panggil saya Zamarul Hisham. Zamarul Hisham Zam saja. Oh, ya. Orang selalu panggil saya Zam saja. Orang panggil Zam Ya. Okey. Dalam hidup kita Zam Zam minat dalam bidang apa? Kalau minat. Masa saya remaja lah, saya dulu selalu main skateboard. Oh, main skateboard, main papan-papan tu? Ya. Yang ada roda tu? Ya. Oh, sejak bila tu? Sejak tingkatan 2 lagi. Ya? Ya. Oh, daripada tingkatan 2 lagi? Alright. So, skateboard yang pertama Azam beli dulu? Saya beli skateboard tu pun daripada yang macam Tesco Giant tu lah. Macam supermarket punya skateboard. Oh, maknanya waktu tu skateboard ni yang dia 4 roda kan? Dia ada 4 roda kan? 2 roda? 4 kan? 4 roda. 4 lah depan, dua depan, 2 belakang, betul? Ya. Lepas tu dah lalu main di kawasan-kawasan yang macam mana? Saya dulu selalunya main dekat kawasan yang macam parking yang kosong tu, macam padang jarak. Oh. Macam, tapi jalan dia mesti dia macam rata ibarat simen. Oh, dia macam simen lah. Simen ataupun jalan yang lori tak pernah sentuh langsung. Okey. Lepas tu Zam dah main skateboard ni berapa tahun sampai sekarang dah? Dia bertingkatan 2 dulu. Tak tahu, dah lama jugalah macam. Ya. Dulu saya memang hardcore gila main skateboard, tapi sejak dah berumur dah sikit, saya dah kurang sikit lah nak fikir pasal aku nak jadi pro lah macam tu. Saya macam kurang dah sikit. So dah bila dah kita fikir dan sekarang ni dah jadi pro ke macam mana, ataupun minat tu dia muda dah kurang dan sebagainya? Minat tu dah kurang lah daripada macam nak main skateboard ni sebagai macam hardcore sukan kepada macam gunalah skateboard ni sebagai kenderaan je pun. Kau malas jalan kaki, kau naiklah skateboard. Oh ya. Maknanya papan skateboard ni dibawa pergi ke tempat belajar ke macam tu? Ya. Oh. Habis tu masuk pertandingan tak Sam? Adakah pernah masuk pertandingan skateboard tu sebab minat tu? Saya pernah sekali je. Oh, sekali tapi je. kalah lah. Sebab orang dah pro banyak dah. Ya? Oh ya? Saya ibaratkan macam gajah pijak semut. Oh, gajah pijak semut. Saya semut tu. Ya, tapi saya rasa kalau gajah pijak semut tu tak mati. Oh ya. Sebab dia punya tapak dia terlalu besar, dia lari ke tepi dia punya ruang kuku dia kan. Okey. Bila dah tak habis, sekarang masih teruskan lagi ke ataupun dah kurang dah? Saya masih teruskan, cuma saya tukar dia punya motif nak main skateboard tu kepada untuk sebagai kenderaan saja, macam alternatif kenderaan. Ya. Ya. Wah, maknanya salah satu alternatif barulah. Ya. Orang biasa guna skuter. Kan? Betul. Pernah jatuh tak Zam? Pernah jatuh tak? Banyak kali jatuh. Ya. Sampai mak saya pun macam risau jugalah. Saya nampak macam kau ni bahaya ni, sampai nak kau seronok sangat kena jatuh ni. Ya. Tu sampai badan pun lebam-lebam. Tapi jatuh dia tu ada teknik kan Zam kan? Ada macam bergolek tu. Wah, Bergolek daripada bahu. ya. Ya. Tapi kalau dah jatuh memang golek kau Zam. Bukan? Golek tapi dia kurang lah, minimal lah dia punya risiko cedera dia tu. Tapi Zam tak pakai ke dia punya safeguard tu ke apa ke? Tak pakai. Oh, tak pakai. Memang stuntman lah kan. Okey. Bila dah mula kurang tu Zam minat pada benda lain tak? Tak ada dah. Tak ada. So Zam tak ada minat sekarang ni. Tak ada dah. Wah. Buat masa kini lah. Ya. Oh, jadi bila tak ada minat, apa Zam buat kalau masa free sebab tak ada minat? Kadang saya tulis list tu. Oh, suka menulis pula? Ya. Kalau Zam suka menulis, apa bidang ataupun area yang Zam menulis sebenarnya? Saya selalunya kalau macam saya belajar, hari ni saya belajar apa? Saya belajar kamera. Saya tulis, kamera saya tulis, hari ni saya belajar apa kamera. ISO apa semua tu.
Okey, bila Zam nulis tu, Zam jadikan dia adakah berbentuk tutorial ke hanya sekadar karangan ataupun sinopsis begitu je? Saya buat dalam bentuk point form dan karangan, dan macam ada point form lepas tu description sikit. Oh, bila menulis tu Zam simpan kat mana, ataupun publish media sosial ke, ataupun ada apa, nak buat tulis buku ke? Saya tulis hanya dalam buku jurnal saja. Oh, buku jurnal je. Oh. Tapi kalau pendapat lah, Zam fikir kalau kita menulis tu, adakah kita boleh menjana income melalui menulis tu? Saya rasa boleh lah. Ya. Ya. Okey, tapi macam mana Zam mencari rujukan untuk menulis tu? Saya rujukan, saya selalunya tengok macam orang yang berpengalaman lah, berpengalaman dan profesional. Okey, pengalaman dan profesional. So sudut bidang apa yang Zam nulis tu? Dari sudut bidang yang bidang videografi macam tu. Oh, Zam minat ke dengan bidang videografi apa semua tu? Saya cuba nak ni, ada rasa minat sebab saya kan nak macam saya tengok macam wow, orang buat video dapat duit macam sejak daripada situ macam ini memang nak try jugalah. Ya, mana Zam tahu dah macam mana kalau orang buat video boleh mendatangkan income, boleh buat duit. Zam tahu daripada mana, cara mana? Daripada YouTube. Oh, YouTube. Sebab kebanyakan ada YouTube yang orang macam flexing yang aku ada dapat butang silver, aku ada dapat revenue berapa ni tu. Ya. Ya, tu macam mana orang boleh dapat duit ni? Oh, maknanya Zam mula telah didedahkan oleh menjana duit melalui YouTube. Ya. Okey. Lepas tu apa tindakan yang Zam nak akan buat sebenarnya? Saya kiranya saya ambil terus diploma kreatif video. Terus saya akan macam research dulu macam sinematografi macam mana, scripting macam mana tulis. Ya. Okey, kalau kata dari segi masa Zam belajar dalam bidang apa dia panggil digital kreatif video Okey. Dah diajar ke macam mana nak menghasilkan satu konten video tu? Ada diajar, tapi saya tengok dalam YouTube. Kebanyakan saya tengok dalam YouTube lah. Ya. Mana tengok dalam YouTube lebih mudah dan lebih faham ke, ataupun kenapa Zam pilih YouTube tu sebagai tempat belajar? Sebab dia macam terbuka. Terbuka pada audience. Macam dia tak ada macam main circle-circle. Okey. Kalau di YouTube tu Zam pilih channel-channel yang ataupun kita sebut Mak Saleh ke, Indonesia ke, Malaysia ke? Saya prefer Mak Saleh. Ya. Kenapa kenapa Zam pilih video Mak Saleh sebagai rujukan? Kalau video Mak Saleh dia macam terlampau, dia sangat terperinci. Macam dia punya kadang-kadang dia orang buat macam ayat peribahasa Inggeris kan. Dia macam macam tu ya. Kita boleh buat andaian. Oh, maknanya dari segi penjelasan dia. Ya. Okey. Kalau macam Indonesia dia tak terlampau sangat terperinci. Dia macam atas dasar saja. Okey. So channel mana yang Zam suka nonton yang Mak Saleh tu? Kalau mungkin boleh disebut satu atau dua lah. Kalau saya ni kan. Sekejap. Lupa dah. Dia banyak channel jugalah, tapi saya lupa dah. Dia menghasilkan video-video konten tu dalam bentuk yang macam mana? Adakah berbentuk sport ke ataupun story ke? Dia berbentuk macam lecturer. Oh, dia bercakap. Ya. Macam lepas tu macam kadang-kadang dia cakap-cakap, lepas tu dia cut pada tulisan-tulisan macam number 1 bla 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 bla. Oh, maknanya cara dia iaitu menjelaskan dalam bentuk explanation, ada teks apa macam tu? Ya. Oh, Zam suka yang macam tu Ya, itu macam macam tu rupanya. Okey, kalau kita balik kepada sudut filem tu pula. Kalau dalam bentuk sinema atau filem, Zam suka yang berbentuk macam mana? Saya suka berbentuk macam contoh macam mana tu? Yalah, adakah filem tu berbentuk action ke, berbentuk melodi ke, cinta ke, kan? Saya kurang sikit dengan bercinta. Ya, tak kurang saya kurang, tapi kalau boleh saya suka yang cerita noir film dengan action.
Ya. Ya. Action yang berkonsepkan tembak-menembak atau tumbuk-menumbuk ke macam mana? Dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Ya. So kalau kita tengok Zam pernah menonton action movie action daripada negara-negara mana? Saya negara orang putih dengan negara Jepun. Ya, suka Jepun Ya. Oh, suka samurai tu. Ke bukan? Ya. Ya. Oh, fighting samurai tu Zam suka. Ya. Kenapa Zam suka dengan fighting dia tu? Sebab dia nak kata macam mana, dia ada spirit dia tu ke macam mana? Dia ada macam satu spirit dia tu macam wow, kalau lah aku boleh pegang pedang macam tu, tapi dia nak pegang pedang dia pun ada tata cara dia. Oh ya, ada teknik dia. Even nak letak pedang pun ada cara dia. Oh. Kalau tak ada macam, weh, dia kenapa pedang dia ni macam ni, dia nak cari gaduh ke? Even orang bawa pedang tu pun dia tak boleh macam belah mana. Macam kalau inilah secara trivial lah kan. Kalau orang bawa pedang dia macam terclash. Dia macam, weh, dia ni nak cari pasal aku ke? Oh, macam tu. Ya. Oh. Maknanya dia ada teknik dia lah. Sebenarnya dia ada step yang betul lah. Ya. Kalau nak letak pedang dia di pinggang, nak tarik pedang dia, betul. Kalau dalam pedang tu yang Zam suka yang mana? Yang bentuk pedang yang panjang tu ke, yang ataupun kan kat Jepun tu banyak pedang ni kan? Ya. Bagi saya kalau nak simple macam untuk bagi saya untuk seni macam pertahankan diri, saya lebih suka yang pada pendek yang panggil wakizashi tu. Oh, ada nama dia? Ya. Okay. Ada yang daisho ke apa tu panjang tu. Ya, right. Okay. So Zam pernah tak terfikir kalau diberi peluang nak hasilkan satu konten yang berbentuk macam tu? Saya pun nak tahu, saya ada jualan tak terfikir macam tu. Ya. Ya. So apa kekangan Zam kalau kita nak menghasilkan konten-konten ni? Itu dari segi barang. Oh, barang, peralatan, device. Saya kurang peralatan basic. Seperti apa? Kalau katakan kamera, tripod, lighting ke apakah? Kamera dan tripod. Sebab kamera saya pakai sekarang adalah kamera yang paling cikai sekali. Macam orang panggil dia macam apa tu? Telefon cikai. Ya, orang panggil handphone cikai. Macam saya nak rakam macam dia lek macam mana nak rakam. tapi kalau guna handphone tu, tapi bila hasil dia jadi besok macam mana tu? Saya rasa menariklah Zam, kan? Ya. Okey. So apa lagi device atau peralatan yang Zam perlu sebenarnya kalau kata nak syuting? Tripod dengan gimbal. Ya, tripod dengan gimbal lah. Ya. Kalau macam saya nak syuting yang bergerak ke ataupun lebih advance sikit, guna yang drone yang boleh ikut kita tu. Oh, kalau pakai drone yang follow me tu. Okey. So kalau kata beberapa tahun ke depan Zam diberi peluang untuk menghasilkan konten-konten filem macam ni, kan? So Zam nak buat dalam bentuk yang story yang bagaimana? Mungkin ada minat dia ataupun nak yang stem macam mana? Bagi saya lebih suka yang macam noir film tu lah. Ya. Macam dia buat apa, ada naratif belakang dia. Macam okey, orang ada kematian ada di sini. Oh, aku kena cari dia sekarang. Oh, kena macam tu. Padahal orang tu tak cakap pun, cuma naratif je. Oh, Zam suka dia punya sound itu dalam bentuk naratif. I see. Maknanya dia berimajinasi macam tu. Ya. Sebutan perkataan dia macam tu. Ya. Tapi macam mana penonton nak faham? Itu memang sedikit rumit jugalah. Ya. Tapi dia kena, tapi karakter dia tu macam lebih kurang macam one liner lah. Oh, one liner lah. I see. Tapi dari segi pelakon dia tu ramai ke seorang tu juga? Seorang tu je. Oh, seorang tu je. Wah. Dia macam story of my life lah. Ya, story of my life kan. Wah, menarik Maknanya, tapi Zam pernah tengok lah kalau movie Mat Salleh tu dah ada yang macam tu. Ya. Tapi yang paling dekat sekali vlog. Vlog lah. I see. So tak apa. Okey, jadi sekurang-kurangnya at least dapat borak dengan Zam tentang minat Zam tu sendiri. Panjang tu sebenarnya daripada skateboard tadi. Lepas tu kita pergi ke negara Jepun. Kan? Lepas tu kita pergi kepada bikin filem kan. Okey. So good dalam segmen IM Podcast pada kali ini yang kita kupaskan minat. Minat ni tak sama
So biarkan semua orang ada minat dia. Jadi sekurang-kurangnya minat seseorang itu dengan dunia masing-masing, cara masing-masing. Biarkan jadi sekurang-kurangnya minat itu menjadi satu lagi sebahagian dalam hidup kita. So dalam IM Podcast kita kupaskan berbagai topik dalam segmen-segmen yang akan datang.